Tuan-tuan dan perempuan, tak payah siapa pun sembang pandailah tentang diri dia. Allah Maha mengetahui tentang diri kita. Tak ada ubat yang utama melainkan kita kena balik kepada pencipta kita. Langkah pertama sebelum kita nak cerita cabaran, apa langkah pertama nak bersihkan diri kita? Tadi saya dah sebut, orang yang tak bersih diri ni problem. Dia tengok orang masalah, orang tengok dia tentu masalah dah. Kadang-kadang kita tengok rupanya manis, dalamnya berbisa. Kadang-kadang kita tengok dia tersenyum, tapi dia menyimpan rasa tidak puas hati yang besar. Apa ubatnya? Yang pertama mesti manusia sentiasa buat, sentiasa minta dalam solat dia, dalam sujud dia, setiap kali dia bangun malam, setiap kali dia berdoa macam bulan puasa, selain daripada bulan puasa, ialah apa yang Nabi doa. Zaid ibn al-Arqam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia bagi tahu doa Nabi. Ini ada rangkaian doa, tapi saya ambil bahagian saya nak sebut ini saja. Nabi kata, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah pada diriku ini pembersihannya. Bersihkanlah diriku. Engkaulah yang sebaik-baik yang membersihkannya. Engkaulah yang dapat memenangkannya, dan engkaulah empunyanya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha.